Hello guys, next parcel. Sorry lah aku tak pakai mic sebab DJI dia buat masalah. Dia tak boleh nak connect dengan mic. Jadi kita terpaksa tak pakai mic. Minta maaf lah kalau tak dengar ke ataupun bunyi dia tak sedap ke apa-apa ke. So this is the next parcel. Aku beli macam rok comel-comel untuk kita letak ke atas drawer. Sebab dekat atas drawer ni tak ada rok yang proper untuk letak kunci, untuk letak cincin, jam, benda-benda macam tu. Semua benda ni berselerak kat atas drawer kat depan ni. Murah je benda ni dekat Shopee and cantik. Wow! Tada! Saya beli warna green guys. Kita akan pasang. Dia macam ni. Plastik je lah tapi cantik. Okey, aku sukalah benda-benda plastik ni semenjak aku ada anak kecil. Sebab saya kalau dia bagi jatuh ke, apa ke, kena air ke apa, dia tak jadi plek-plek. Dia steady. Ni je aku pasang. Wah, cantik juga ni hijau. Kalau maca. Love. Bilik belakang ni kan macam tak proper pun. Decoration apa tak ada. So, aku beli colour yang aku suka. Aku suka hijau, aku beli hijau. Aku suka oranye, aku beli oranye. Aku suka merah, aku beli merah. Kau jaga. Aku beli je suka hati aku. Wow, senang je nak pasang dia. Oh, picik-picik gitu siap. So cute. Teka weh. Okay, dah siap. Tada! Oh my god, so pretty. So pretty. Boleh letak macam ni kat atas meja. Nampak? Comel kan? Ini barang-barang yang sentiasa berselerakkan, berantakan kalau letak sini. Nak letak skincare ke, makeup ke boleh. Nak letak cincin, aksesori. Tada! So kat atas ni boleh letak benda-benda kunci. Bawah ni boleh letak jam suami saya, jam saya. Lepas tu benda-benda lain lagi. Wow, function. Ini kalau cukup untuk 2 orang, aku akan beli satu je. Tapi kalau suami aku berebut dengan aku akan beli lagi satu. Dia ada macam-macam colour juga aku letak dekat shopping bag ni. Dia ada warna hijau, dia ada warna putih, dia ada warna merah, dia ada warna cream. Dia ada banyak jenis design colour juga. Ada yang jenis panjang tapi dia ada bentuk curve. Ni sebenarnya bentuk flower kalau apa perasan. Nampak tak? Ada macam flower macam tu. So cute. Plastik dia pun tebal tau. Harga dia pun affordable, bawah RM20. Macam biasa kalau hampa nak beli benda ni, boleh tekan dekat shopping bag. Belilah guys. Sumpah tak menyesal. Cantik gila. So that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next parcel. Bye bye. Aku rasa this is the last parcel. Bye. Love you.